Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahada huwa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza muttaqun. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pada malam yang penuh barakah ni, Allah SWT pilih kita lagi sekali untuk kita duduk dalam suasana ketaatan, untuk kita bersama-sama dalam kita menuntut ilmu, yang mana ketaatan yang paling utama, paling tinggi itu adalah talabul ilm. Dan itu adalah kebaikan yang Nabi SAW disebahkan pada tentang nilai sebuah kebaikan itu adalah apabila Allah berkehendak atas dia itu kefahaman di dalam agama. May yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah hendak berkehendak atas dia itu kebaikan, maka Allah akan berikan dia kefahaman di dalam agama. Dan agama yang utama itu adalah usuluddin, asalnya adalah akidah, tauhid. Alhamdulillah, meneruskan kajian ilmu kita dalam syarah Sifat 20 Sejarah dan Kupasan Pendekatan Akidah, karangan Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Wan Hafizahullah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau, berkati beliau, ahli keluarga beliau, menempatkan beliau kalangan orang yang saleh dan saleh, masukkan syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan kita yang menerusi kajian beliau, kitab kajian ini. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, pimpin kita, menjadikan keturunan kita yang saleh dan salehah, dan memilih kita untuk dimasukkan syurga yang tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Kita telah pun masuk dalam perbahasan sifat, ini bahagian yang wajib bagi zat Allah SWT. Dan kita hari ini masuk muka surat 128. Muka surat 128 masuk sifat nafsiyah. Kita masuk sifat nafsiyah. Hukum mempelajari sifat wajib ini, ataupun hukum mempelajari wajib, mustahil dan harus. Kalau kita lihat pada pendahuluan, fasa pendahuluan, kita buat merajaah sikit, muka surat 119. Muka surat 119, lihat pada perenggan yang pertama, yang terakhir selanjutnya. Selanjutnya, yakni Al-Imam Musanusi rahimahullah ta'ala alaih, beliau mewajibkan setiap individu yang sudah berstatus mukallaf, jadi sudah sempurna akal fikirannya, sudah akil balik, untuk mengetahui sifat-sifat yang wajib, mustahil dan harus pada akal bagi Allah SWT, serta bukti-buktinya sebagai fardu ain yang sudah ditetapkan oleh syarak. Nah, di sini kena garis bawah hukum kita belajar, dan kita mengatakan boleh bab fardu ni perkara yang tak putus. Solat fardu 5 waktu sehari semalam tak putus. Dia kefarduan walaupun ada waktunya. Kalau contoh fardu, solat fardu maghrib, kalau tak masuk maghrib tak boleh solat, haram lah. Malah dah masuk pula, meninggalkan dengan sengaja, haram, dosa besar. Tetapi perbahasan fardu ni dia kesinambungan. Cuba lihat, 5 waktu tak putus.
Begitulah bagaimana kita nak memahami tentang perbahasan akidah tauhid. Lagilah yang mana tidak, orang kata apa, berwaktu, tidak bertempat. Selagi kita bernafas, selagi itulah iman kita mestilah berterusan mengaji. Sebab apa dimasukkan kena berterusan mengaji? Sebab kalau kita lihat musuh nombor satu kita ni Iblis. Iblis ni tak berhenti untuk menyesatkan kita. Dia bukan buat kita untuk tidak beramal, tetapi dia nak buat kita sesat di dalam beramal. Misi dia adalah menyesatkan. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, kata Iblis. Engkau tidak akan dapati mereka bersyukur. Kau tidak akan mendapati mereka bersyukur, kata Iblis. Surah Al-A'raf ayat 17. Lawan kepada syukur, kufur. Lawan kepada syukur, kufur. Kufur jadi kufur yang besar, terkeluar daripada agama, atau kufur yang khafi, fasik, rosak amalan dia. Tapi bila kufur yang kecil, yang khafi, dibiarkan lama-lama boleh jadi yang jali, sehinggalah terjadi sebagaimana Iblis. Daripada hamba ataupun kejadian yang taat, akhirnya menjadi kanaminal kafirin, kafir. Itu Iblis. Selagi dia Allah beri tempoh sampai kiamat di masa ini, la'uhuyannahum ajma'in. Iblis kata apa dekat Allah, surah As-Sad ayat 82-83, aku akan menyesatkan seluruh cucu cici Adam, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, mukhlasin, yang terpilih. Jadi makna kata kalau hari ini kita telah pun beramal cantik, kemah, alhamdulillah, maka yang nak dijaga adalah perkara yang tak nampak. Yang nampak kita boleh jaga solat kita boleh nampak, nak awal waktu boleh nampak, rukun yang qauli, fi'li, lahiriah boleh nampak, tapi yang qalbi tidak nampak maksudnya. Bila tidak nampak, maka kita kena berikan perhatian yang selebih-lebihnya. Terutama bagaimana nak memantapkan batin, dalaman kita, batin kita, itu adalah dengan tauhid. Dalam sifat nafsiah ini, dia termasuk dalam perbahasan sifat yang wajib. Balik pada Musad 128 tadi, kita dah masuk bagian yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Tanya berapa sifat yang wajib bagi Allah, bagi zat Allah Subhanahu wa taala itu 20 sifat. Yang wajib mukallaf untuk mengenal, belajar tentang Allah, 41 sifat. 41. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Jadi 41. Jadi sekarang kita masuk yang wajib bagi zat Allah SWT, sifat nafsiyah. Al-Imam Sanusi rahimahullah ta'ala alaih mendefinisikan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ni definisi dia, yakni sebagai hal atau keadaan yang wajib bagi zat tanpa di'illah, yakni sebab yang mengakibatkan sesuatu. Jadi maksud nafsiyah ini adalah sifat yang mana wajib bagi zat tanpa diillah, disebabkan. Ilah ni ada penyebab dia. Bagi contoh di sini, sebagaimana contoh seperti memenuhi ruang kosong bagi jirim. Jadi contoh lagi sekali, jirim, kenapa ada perbahasan jirim, ada ruang kosong, nanti ada arad, ada jisim. Dan latar belakang Imam Sanusi rahimahullah ta'ala ini adalah seorang yang ahli fizik juga. Beliau juga adalah ahli perubatan, saintis, sama menguasai ilmu agama, tauhid, ilmu kalam. Malah ulama yang penting dalam aliran Asy'ariyah Al-Maturidiyah ini penting, sebab tu mengambil kira perbahasan itu. Maka bila sebut tentang wujudnya ruang itu untuk memenuhi jirim, dia maksudnya ada sebab musabab. Kewujudan itu jirim memenuhi ruang. Jirim tu apa? Yang zarah, yang dotot-dotot. Kalau belajar sains tu nampaklah benda tu gas, cecair, pepejal kan. Jadi bila ada ruang, diadakan ruang itu untuk mengisi. Contoh ni ruang ni, gelas ni nak mengisi air, maka diadakanlah gelas. Kewujudan gelas ini disebabkan ataupun melihat kepada keberadaan air tadi. Air ni pula memerlukan gelas pula, memerlukan tempat. Ni memerlukan tempat, kalau tidak habis terabur.
Nak megang dia kena ada botol. Ada botol, nak buat apa botol ni? Nak letak air. Macam itulah ilah itu disebabkan. Tapi dalam sifat nafsiyah ini adalah yang wajib bagi zat tanpa ada sebab tadi, tanpa diillahkan. Kewujudan yang tidak diillahkan. Dan terpelihara daripada sifat salbiah ma'ani ma'nawiyah. Jadi yang ini kita akan bincang. Yang mana sifat nafsiyah ini dia independen. Dan perkataan hal ini terpelihara daripada sifat salbiah dan ma'ani kerana kedua-duanya bukan hal yang wajib bagi zat Allah SWT. Ini merujuk pada sifat nafsiyah itu hal, yakni keadaan yang terpelihara, sebab diilah itu sebab hal keadaan yang mana hal ini yang wajib bagi zat Allah Ta'ala ini bukan lagi disandarkan, disebabkan, bukan keberadaan sebagai wujud. Nanti kita akan masuk sifat nafsiyah, nanti adalah sifat wujud. Jadi wujud bagi zat Allah Ta'ala itu, sifat yang wajib bagi zat Allah Ta'ala itu al-wujud nafsiyah. Jadi wujud ini tidak ada sabit dengan mana-mana, tidak diilahkan, tidak diletakkan hal keadaan. Jadi perkataan tanpa diilah pula terpelihara pada sifat ma'nawiyah kerana hubungannya dengan sifat ma'ani seperti kehadiran relatif dengan sifat kudrah. Dan begitulah seterusnya. Dengan kata lain, adanya sifat-sifat ma'nawiyah bagi zat Allah SWT sebagai akibat ataupun illah daripada adanya sifat-sifat ma'ani baginya. Jadi maknanya bila sifat salbiah, ma'ani, ma'nawiyah, sifat nafsiyah ni terpelihara daripada illah dan hal itu. Nanti kita akan tengok wujud ni tidak diilahkan, tidak diletakkan pada sifat-sifat yang lain. Dia sifat pada zatnya, dia independen. Mengikut Al-Bajuri, definisi tersebut adalah sebuah definisi yang termasyhur bagi al-wujud yang pernah diberikan oleh Ar-Razi. Antara sifat nafsiyah yang sudah diperkenalkan oleh Imam Sanusi adalah, antara sifat nafsiyah itu apa dia? Al-wujud. Apakah perbahasan yang disifatkan, dinisbahkan pada wajib bagi zat tanpa diillah dan terpelihara daripada hal yang dikaitkan dengan sifat salbiah, ma'ani, ma'nawiyah. Apakah sifat itu? Itulah al-wujud. Sifat al-wujud. Al-wujud ialah sifat pertama yang dikemukakan oleh Imam Al-Sanusi rahimahullah ta'ala. Sifat yang pertama dikemukakan, bukan dicipta. Kena faham kat situ. Nanti kita akan nampak perbahasan di bawah. Sifat yang dibincangkan, bila kita ngaji ni kita mula mendalami. Mungkin kita sebelum ni kita tahu sifat wujud, tapi bagaimana wujud itu dibahaskan. Maka di sini yang pertama dikemukakan oleh Al-Imam Sanusi rahimahullah ta'ala, sifat yang pertama, yang mana sifat wujud itu bererti ada. Syekh Muhammad Zain kaitkan dengan wujud, kata Imam Syekh Muhammad Zain mengatakan ada. Allah itu ada. Menurut Imam Sanusi dan Imam Syafi'i, al-wujud adalah perkataan yang jelas, terang maknanya, tidak memerlukan penjelasan dan keterangan lagi. Bila sebut tentang al-wujud, sifat al-wujud ini mas sekalian adalah sifat yang dikaitkan dengan perbahasan yang jelas. Kaitannya adalah perkataan yang jelas, terang maknanya, tidak memerlukan penjelasan dan keterangan lagi. Kalau pergi pada takrif ini, wujud Allah itu ada, atau al-wujud berarti ada. Baik. Kemudian Allah SWT pernah kewujudan Allah SWT pernah diisyaratkan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Makna kata diletakkan dalil perbahasan Imam Abu Hanifah ini kerana nak dikaitkan dengan kesinambungan ulama salaf. Ini ulama salaf 300 sebelum 300 Hijrah. Selepas 300 Hijrah dipanggil khalaf. Yang mana Imam Abu Hanifah mengisyaratkan dengan kata amantu billah, yakni kewujudan Allah itu. Maksud tadi kan al-wujud, mana Allah ada.
Allah wujud ataupun al-wujud bermaksud ada atau Allah itu ada. Maka Imam Abu Hanifah mengisyaratkan kewujudan Allah itu dengan kalimah amantu billah. Aku sudah beriman dengan Allah. Nah, hari ini di sini kata kunci jemaah sekalian. Ini nak mentaukidkan, nak mengukuhkan perbahasan. Bila kita mengatakan aku beriman kepada Allah, apa maksud? Dia maksud aku beriman kepada Allah. Apa maksud? Maka di sini perbahasannya. Bila kaitkan balik, maksudnya aku beriman kepada Allah dengan kewujudan. Allah itu ada. Kalau ini kita, alhamdulillah, kita dah melepasi bulan Ramadan, 30 hari, dan hari ini dah masuk Syawal dan nak habis dah. Nah, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jemaah sekalian, setiap malam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan Ramadan kan. Kita duk datang surau kita, masjid kita, solat tarawih, bangunkan malam atau bangunkan Ramadan. Dimulakan dengan apa? Imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban. Setiap hari diulang. Kalau hari-hari kita bangunkan amalan itu imanan wahtisaban. Kalau kita kaya dengan ini, imanan dengan maksud kita datang malam tu ataupun kita datang tu kata lepas pada Ramadan, mudah-mudahan terkesan kita. Bermaksud kalau kita kaya dengan isyarat ni, kita datang imanan tu dengan isyarat Allah ada. Ataupun ada Allah. Datang malam ni, datang kita solat, datang kita beramal sebab Allah ada. Bukan sebab ada masa. Bukan sebab dah tak ada buat apa. Mana seorang dah tak ada buat apa, kita isi malam ni dengan kuliah lah kot. Contoh. Dah tak ada buat apa dah ni, tengah masa nak relax-relax. Kadang kat situ pun dah kacau lah sekalian. Apatah lagi orang yang langsung tak fikirkan ada masa nak diberi pada Allah, langsung tak fikir ada Allah. Dia fikir ada dia sibuk dengan urusan dia. Walau ni isyaratnya jelas sekalian. Sebab tu di sini syarah ini membantu kita untuk memantapkan hal tuju amalan kita datang setiap malam ni datang sebab Allah ada. Bukan sebab kita ada masa. Bukan sebab kita ada contoh, ada ganjaran, ada tawaran. Habis Ramadan dah hilang semangat dah. Ingat Allah ada dalam bulan Ramadan, dia jamaah. Habis. Time sebelum Ramadan semangat. Sebab apa? Sebab ada ganjaran. Habis Ramadan, itu kacau tu. Sebab tu kalau kita tak faham, aman tu bila ataupun imanan. Kalau kita beriman atau beramal kerana iman, kerana Allah ada, tu khalas. Datang kuliah malam ni bukan sebab ada saya, sebab Allah ada. Allah yang suruh kenal dia. Allah yang suruh kenal dia. Bukan siapa-siapa suruh. Sebab apa kena kenal Allah? Yalah, dah Allah adakan semua untuk kita. Takkan tak mau kenal Allah. Kita kena tunjukkan lah. Mak kita ada contoh, datang pergi raya baru ni kan. Yang setengah orang tu balik kampung. Bila dah lama tu kita tanya lah, tahun ni tak balik ke? Oh, tahun ni tak balik dah. Sebab apa? Mak tak ada. Nampak? Isyarat balik kampung sebab mak ada, ayah ada. Sebab apa tak balik dah? Mak ayah tak ada. Balik dah juga, tapi tak macam dulu lah. Mak tak ada. Nah, isyarat kita datang rumah Allah sama. Sebab apa? Sebab Allah ada. Ini nak pegang lah. Malam ni kalau kita dapat pegang yang ni mas sekalian, kita kaitkan. Dia sebab ada kaitan. Al-wujud bermaksud Allah ada. Imam Abu Hanifah mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Bermaksud bila sebut wujud Allah itu ada ataupun ada Allah, bila kita kaitkan dengan aku beriman kepada Allah, berimannya bagaimana maksudnya? Kita beriman Allah itu ada ataupun Allah ada. Jadi datang malam ni sebab apa? Sebab tu tuan guru saya Datuk Amin Datuk nanti Al-Ustaz Fadil Ustama Abu Latif, ya, pengetua saya santas. Setiap hari masih lihat, kita nampak simple je. Betulkan niat. Disuruh betulkan niat. Betulkan niat. Semua malam kan dengan niat. Niat kita kerana Allah kan? Iman kan? Betulkan niat.
kita ambil mudah. Niatlah kerana Allah. Kerana Allah apa? Kerana Allah ada lah. Kerana tergantung kerana Allah apa? Tahu lah Ustaz. Kerana Allah lah. Kacau lah tu. Kerana Allah ada. Kenapa beramal? Kerana Allah ada. Allah itu ada. Jadi nak betulkan niat tu bukan halus perbahasan niat dengan tengah-tengah tu ni datang ni sebab ada jemputan, sebab ada makan, sebab ada orang, sebab ada kacau juga ni hati ni. Saya bawa jauh-jauh datang 2 jam setengah ni. Kalau sekadar saya datang sebab ada jemputan balik awal ni. Yang lebih parah sebab salah kaut. Lagi dahsyat. Saya mengajar, saya aplikasikan. Saya kata sebab Allah ada. Bila sebab Allah ada, Allah takdirkan saya datang malam ni. Lepas tu kat mana pun cuba pergi. Tak kisahlah orang ramai ke sikit, jalan. Sebab apa? Bukan sebab ada orang. Saya mengajar bukan sebab ada orang. Sebab ada Allah. Allah yang menjadi saksi dan mencatat apa yang saya mengajar, mudah-mudahan pahala untuk saya. Tuan-tuan amalkan, alhamdulillah. Kalau tak amalkan, jawab dengan Allah. Itu je lah. Dah belajar tak nak amalkan, kenapa? Jawab. Itu je lah. Saya mengajar, saya pun kena juga. Engkau mengajar, tapi engkau pun tak rasa aku ada. Bila masuk dia, Allah lemah semangat. Tak ada orang ke? Dia tak tahu ada Allah tu. Yang ramai, saya taklah lama dalam bidang mengajar ni, masuk tahun ke-11 lah, 11 tahun. Cerita bab penceramah ni macam-macam cerita. Kadang-kadang tanya, berapa orang? Ada orang tu? Tak ada, tak payah datang lah. Ini kisah benar saja. Itulah kita berdakwah. Ini kalau kita ke bawah kepada dakwah. Bila ada Allah datang, Allah takdirkan orang nak mendengar nama aku, sifat aku. Kau demand pula. Sebab tu saya tak boleh tolak. Ustaz nak mengajar dengan nama Allah. Allah. Kalau saya tolak, kacau ni Muhammad. Sebab Allah ada. Imam Ahmad bin Hanbal mengukuhkan perbahasan maujud, yang ada. Yang ada. Bila yang ada maujud ni, taukid mengatakan bila kita hari ni contoh wujud, nanti kita akan bahas sifat mustahil, lawannya tiada. Wujud lawannya adam, tiada. Wujud yang mana dinisbahkan pada Allah Ta'ala bizati, dengan zatnya, wujud yang hakiki. Maka kita hari ni bila bertemu dengan wujud bizati yang hakiki, kita ni hanya majaz saja, hanya sandaran saja. Maknanya bukan wujud sebenar. Bila bukan wujud sebenar, kita ni, kewujudan kita ni bukan kita yang ada, tapi Allah yang ada. Tu maksudnya. Sebab apa? Tengok di bawah tu. Imam Abu Mansur Al-Maturidi menjelaskan tentang sifat al-wujud yang ada dan dikaitkan pula dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dia Syairah Al-Maturidiyah. Imam Syairah, Imam Abu Mansur Al-Maturidiyah. Itu dia. Kalau kita lihat di sini, Abu Mansur Al-Maturidi mengambil perbahasannya sealiran kan. Cuma tinggal lagi dalam bab Al-Imam Maturidi ni, dia pergi kepada takwin. Dia pergi kudrah iradah tu, pergi pada takwin. Ada perbahasan takwin. Takwin bermaksud ada pada usaha manusia gitu. Diletakkan pada perbahasan itu. Cuma kita wujud pada kudrah iradah. Baik, cuma di sini ambil perbahasan bukti yang menunjukkan bahawa ada pencipta bagi alam semesta ini. Bukti yang menunjukkan bahawa ada pencipta bagi alam semesta ini adalah dengan melihat alam. Bukti menunjukkan ada pencipta bagi alam semesta ini. Mana kewujudan alam, alam semesta, alam rumah tangga, alam itu bukan menyatakan kita yang ada, tapi menyatakan Allah yang ada. Sebab apa? Imam Ahmad bin Hanbal ada syarah dia, yang ada hanya Allah. Aku beriman kepada Allah dengan maksud Allah itu ada
Yang ada hanya Allah. Lalu yang ada sekarang kita ni pula, kita ni diadakan. Bila sebut diadakan, sebab tu katanya dalam perbahasan, bila sebut diadakan, keadaan, keberadaan kita ini mana mungkin boleh menyebabkan kita lalai dan lupa daripada ingat pada Allah. Melainkan kita terhijab diri daripada mengenal akan pencipta yang hakiki. Ini pentingnya bila bawa perbahasan sifat 20 ni. Dia membantu kita untuk memantapkan akidah, perjalanan tentang mengenal Allah. Akhirnya kita akan lurus dalam perbahasan iman kita. Dan iblis, kalau kita lihat dari awal ini saja, di sini dia dah akan masuk lah. Dia akan buat kita, bila sebut ada ni, bahawasanya sifat ada tu merujuk pada Allah. Kita ni dia ada kan. Tapi iblis ni dia terbalik, dia akan tutup tentang Allah yang ada engkau. Perbahasannya begini mas sekalian. Kita ada rumah, ada kereta, ada anak, ada isteri, ada. Dan sekali yang ada aku. Habis. Nampak salah isbat. Tengok Imam Ahmad bin Hanbal kata yang ada itu maujud Allah. Sebab tu kita kena melihat dengan kewujudan Allah. Contoh, kita diadakan anak, diadakan rumah, diadakan kereta. Bukan ada sendiri. Nampak macam mudah, tapi ini yang paling susah memang sekalian. Susah. Sebab apa? Kita nampak usaha kita yang mengadakan apa yang kita ada. Kita usaha dapat rumah, kita usaha dapat kereta. Memang ada perbahasan usaha. Nanti dalam bab yang ujung nanti, bab nazar wal istidlal. Al-Imam Sanusi rahimahullah ta'ala ni dalam kita dalam Al-Sunnah wal Jamaah meletakkan usaha ni hanya ikhtiar, bukan taksir, bukan memberi bekas. Usaha ikhtiar tapi tidak memberi bekas. Apa bekas? Menentukan hasil, bukan. Usaha ikhtiar kita, tenaga yang Allah berikan. Ada tenaga Allah bagi ni, kita gerak ni pun Allah ada kan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dalam Furu' al-Masail, Syekh Al-Fatani ada cerita dalam bab ni. Allah menciptakan kita dan perbuatan kita. Ni perbuatan ni ciptaan. Pegang. Terangkat ni tuan-tuan atas ketentuan Allah. Bukan aku lah yang boleh buat angkat ni. Ramai yang mungkin ambil tak apalah ustaz, simple tu. Simple tu lah sekali. Makin hidup, makin rasa ada Allah. Ni makin hidup, makin rasa ada diri. Itu masalah. Ada diri. Bila ada diri, memang diri tak ada. Tapi ada diri ni, dia rasa apa? Dia berharap kepada Allah tu tidak sepenuh hati. Sebab apa? Dia nampak dia ada. Dia boleh kan? Boleh nak harap ke Allah apa? Angkat takbir lah nak. Berapa ramai harap ke Allah untuk bantu angkat takbir? Angkat sendiri lah. Nak harap ke Allah pula. Itu rasa diri ada lah tu. Sedangkan pakaian bagi ibadah itu adalah kalimah hauqalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya. Tengok, tak ada daya pun tak ada, kuasa pun tak ada. Dua-dua tak ada. Tapi yang ada Allah. Ni kita bahas Allah ni. Allah yang ada, Allah adakan daya, Allah adakan kuasa. Kuasa pun itu mutlak pada Allah. Allah adakan daya untuk kita tegak diri. Allahu Akbar. Allah ada ni. I'tikad ada Allah. Sebab apa Allah ada Allah? Ni Allah buat kita ni. Allah gerakkan kita. Allah bagi tenaga. Tak ada sendiri. Jadi sila jemaah yang mulakan ta'ala. Dalam bab ini tentang perbahasan ni, ulama Hanabilah ni pun kembali kan. Hanabilah Imam Abu Abdi Abdullah Ubaidillah Ibni Muhammad bin Al-Battah Al-Ukhbari pun menyebut tentang an-niyata, menetapkan kewujudannya, yang bertujuan membezakan golongan ahli taktil dan tidak mengisbatkan pencipta. Ini ada banyak golongan ni. Hanabilah ni dia tidak mengisbat pada pencipta. Lama dia tolak, tidak mengakui tentang sifat. Golongan-golongan ni nak membezakan itu. Manakala Imam Al-Qadi Abu Bakar Muhammad bin At-Tayyib Al-Bakilani pula pernah menyebut fi wujud
fi wujudillah wa sifati, sebagai topik perbincangan tentang kewujudan Allah. Maksud kata apa? Tentang perbahasan wujud Allah ini bukan perbahasan yang hanya segelintir, tapi semua ulama membincangkannya. Dan dalam kitab At-Tamhid, wujud Allah turut disebut oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ketika perbincangan tentang bahagian-bahagian utama pembinaan iman. Demikianlah perkataan al-wujud digambarkan oleh para ulama besar sebelum Al-Imam Sanusi. Nah, jadi perbahasan wujud itu sendiri bukanlah direka atau dicipta, tapi dikemukakan oleh Al-Imam Sanusi dan rahimahullah ta'ala, dan perbahasan wujud itu telah pun ada pada perbahasan ulama-ulama yang sebelumnya, sebagaimana kita bincangkan tadi. Dan wujud di sini, pergi sikit lagi sebelum kita tutup. Wujud di sini bermaksud wujud zati. Wujud iaitu wujud yang sebenar-benarnya. Dimasukkan dengan wujud zati ialah adanya Allah SWT dengan sendiri tanpa perantaraan atau kaitan dengan mana-mana pihak. Sebagaimana tadi takrif pada nafsiyah tadi, tidak dinisbahkan atau tidak dikaitkan dengan illah, ini akibat ataupun hal keadaan. Akibat dan keadaan, kewujudan itu tidak dikaitkan dengan akibat dan keadaan, dengan sendiri tanpa perantaraan atau kaitan dengan mana-mana pihak. Dengan itu kewujudan Allah SWT tidak dikesani oleh yang lain, tidak pernah tiada, sama ada dahulu, sekarang dan yang akan datang, kata Syekh Ahmad. Dan sebahagian salafiyah menyebut sebagai wujudun nafs, yang bermaksud adanya diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedang jemaah yang Allah Ta'ala, jangan sesekali terfikir, terlintas, terdetik, tersangka adanya Allah itu dengan, ada dengan tu, tidak. Dia tidak ada dengan mana-mana, dengan Allah sendiri, dengan zatnya sendiri. Dan jangan pernah kita kaitkan, penting perbahasan ini mas sekalian. Kadang orang cakap begini, kita ni susah ya, doa dah, tapi tak selesai masalah lagi, ada ke Allah ni? Habis macam bil kan? Tu yang kata Dajjal akhir zaman datang kan? Udah-udahlah tu, udahlah tu, kau pun susah ni, aku tolong. Habis. Keadaan kita susah ke, senang ke, Allah tetap ada, kekal ada. Kekal. Sebab itu nanti kita akan masuk dalam perbahasan kidam ni, sardiah ni, mana ada Allah itu sedia ada. Bukan macam kita ada dengan bermula tiada. Kita bermula tiada, diadakan. Allah sedia ada. Bila sedia ada, mana kata kita sedang masalah. Masalah kita ni kan bukannya ada kekal, tak, baru diadakan benda baru. Bila baru, Allah dah tahu dah engkau masalah. Macam itulah. Tinggal lagi kita dia tak tahu, tak meresapi tentang keyakinan tentang Allah. Allah tahu. Kan seronok tak tuan-tuan kalau pergi klinik ke atau jumpa mana-mana ke, kita nak cerita masalah ni, tiba-tiba tak cerita, saya tahu semua masalah tu. Tahu dah, tahu dah. Tak cerita, saya tahu semua dah. Itulah kekuasaan Allah Ta'ala. Nanti kita akan masuk dalam perbahasan itu. Wallahu ta'ala alam sekalian. Itu saja perbahasan kita pada malam yang penuh berkah ni. Kita berhenti dekat masih sifat wujud Musad 130, perenggan yang pertama. Kita akan sambung ke bawah, insyaAllah. Baik, kita tutup dengan munajat umat bagi yang berhajat, insyaAllah, dengan bacaan Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan Allah terima 10 hajat kita, insyaAllah, dengan qiraat 7, 14 riwayat fi kulli hajat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan semua jemaah yang hadir pada malam ini, Allah kabulkan segala hajat kami dan segala urusan kami dunia akhirat. Memudahkan ya Allah segala urusan kami dunia akhirat ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb, khususan umat Islam di seluruh dunia Allah, wa khususan fi Palestin, fi Gaza, fi Rafah, wa fi kulli makan, wa fi kulli zaman, khususan di Malaysia juga berbalak bencana mana petaka banjir besar kemarau berpanjangan ya Rabb. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb ya Rahman. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum dan minkum taqabbal. Alhamdulillah kepada Allah Ta'ala selesai kuliah kita, pengajian kita pada malam yang penuh barakah ni, dan munajat umat fi kulli hajat dengan kaedah tawassul bi qiraati suratul Fatihah, dengan baca suratul Fatihah 7 qiraat 14 riwayat fi kulli hajat insyaallah. Mudah-mudahan ada padanya kebaikan dan manfaat yang besar insyaallah. Walaupun maaf saya ada kekurangan atas segala salah kata atau kurang bicara dan penyampaian, hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah. Aku luqani hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Min salafi khus ila alladhina amanu tawassul bil haqq tawassul bis sabr wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allah